Bagaimana Datuk buat keputusan kita nak buat produk A, kita tak buat B, C, kita buat A? Dia kenapa dipanggil enterprise? Dalam bahasa Melayu, usahawan. Usahawan. Dia berusaha. Satu utama dia berusaha. Dia bukan macam isteri. Dia sebenarnya sepatut isteri itu dia iswan. Isteri kena 3 kan, iswan. Tapi orang kata isteri, tapi dia iswan aja. Dia tak berani kan, termasuk saya. Okey. Seorang usahawan ni dia kena rajin, mata dia kena tengok jauh, dia kena boleh smell opportunity, boleh nampak opportunity. Itulah usahawan. Contohlah pasal dari GP yang tadi, dia pergi kawasan baru, dia tengok tak ada klinik, dia survey boleh buka klinik ni, tapi dia kena rajin berjalan lah. Jadi mana kita smell. Jadi macam saya nak buat satu-satu produk baru, saya dah survey. Contohlah, bila saya dah ada majalah Nona, majalah keluarga, lepas tu saya tengok dalam tahun 99 ke atas tu, orang Melayu dah mula senang. Ramai mak datin, makcik-makcik yang umur 40-an ni, dia anak dah besar, duit ada banyak. Dia ada masa tu TikTok tak ada, WhatsApp tak ada social media lagi, dia tak boleh nak share tempat, nak melawat kat mana. So dia ada duit banyak, dan dia start beli pakaian yang lebih mahal. Saya terfikir, ada opportunity sebuah majalah untuk grup ni. Saya namakan dia MIDI, makcik-makcik pertengahan. So isi dia pun sesuai dengan age 40s. Majalah tu meletup. Lepas tu dulu saya ada majalah remaja seksi. Lepas tu tahun 2000 wanita Melayu mula pakai tudung. Saya buat majalah Hijabistan, saya buat majalah Dara.com, majalah Nur, untuk sesuai dengan majalah. Jadi maknanya kita tengok bila masyarakat tu kita sesuaikan produk dengan itu. Tapi sebagai usahawan, you kena berani invest. Ada majalah yang saya buat rugi banyak, saya tutup aja. Itu saya kata, kalau rugi tutup. Kita sebagai usahawan itu kita kena above kita punya staff. Kita jangan tertarik dengan kerja yang remeh-temeh. You kena delegate semua kerja-kerja itu kepada GMU, kepada staff-staff yang you harapkan, supaya you rise atas untuk tengok helicopter view, bird's eye view, untuk tengok opportunity, grab the opportunity, make decision. Business owner, dia kena berani buat keputusan. Bila rugi lah, tapi you kena pastikan you ada duit untuk rugi. Dia tidak menjejaskan bisnes you ada sekarang. Moral the story-nya, you jangan expand selagi bisnes you yang lain tidak stable. You expand bila you stable, baru you buat laporan baru.